Okey. Jadi ayat 2 ni memberi gambaran kepada kita pemberian yang dianugerahkan oleh Allah haruslah, kalau dalam bahasa Indon harus ni wajiblah. Harus maknanya wajib. Wajiblah disambut dengan ibadah. Nampak tak tu? Bukan dengan syukur semata-mata, dengan solat. Nampak tak? Pemberian yang luar biasa, yang pasti, yang begitu banyak ni Allah bagi kepada kita, haruslah, maknanya wajiblah dibalas dengan solat. Kenapa tak dikata balas dengan Alhamdulillah, kita cakap. Kenapa tak kata macam tu? Sebab solat merupakan ibadah yang teragung. Di dalamnya lambang pengabdian kita kepada Allah. Di dalamnya tanda kesyukuran kita kepada Allah. Komplit dah. All in one ni solat ni. Jadi apa jua nikmat yang kita hadapi, yang kita kita lalui, kita rasai, dibalas dengan sejurusnya. Jangan tunggu-tunggu. Fasalli li rabbika. Lantas bersolatlah kamu kepada Tuhan. Apa tak? Li. Maksudnya apa ni? Kerana kan? Maksudnya apa? Pengkhususan, khusus kerana Allah. Bukan kerana alamak nak tunjuk orang ke apa ke, tak ikhlas ke, tak. Kerana Allah. Maknanya kena jaga betul-betul hubungan kita dengan Allah untuk nak mengekalkan anugerah yang Tuhan beri. Tengok ulang lagi sekali jangan lupa A'taina ni anggap ni perkataan yang sangat istimewa kerana di dalamnya ada pemilikan. Ingat lagi sekali. Tulis tu. Dah. Berbanding ata tadi. Tak? Kita ambil contoh si Karun. Karun apa dia? Banyak harta. Sampai ke Malaysia harta dia ada. Tak percaya? Orang gali apa? Tanah jumpa sampai ke Malaysia harta dia sampai. Okey. Ingat harta Karun tadi dia guna apa? Dia guna ata. Lagi satu? Ingat siapa? Ingat Nabi Sulaiman. Ustaz berbuih mulut dah cakap, tak tulis. Nabi Sulaiman guna ayat mana? Atok. Dia guna perkataan atok. Maknanya apa keistimewaan dia tu? Pemilikan. Beri untuk dimiliki. Pemilikan mutlak. Jadi itu melambangkan apa? Kegembiraanlah kepada Nabi. Berita besarlah tu. Betul tak? Ingatlah kisah Ustaz tadi. Ustaz, kami ada sediakan 10K ni, tapi ni hutang. Hutang pula. Tak jadilah. Kan? Ni pemilikan mutlak ni. Okey? Lepas tu ingat perkataan Kausar mewakili, merangkumi makna yang menyeluruh. Jadi memang selayaknya lah kita balas dengan pengabdian yang penuh keikhlasan. Pengabdian yang penuh keikhlasan ni untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. A'tainakal Kausar. Okey? Fasalli li rabbika wanhar. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tapi nampak tak unik? Kenapa dia tak gunakan fasalli lillah? Apa hikmat dia fasalli lillah? Dia tak nampak rapat ni tu. Allah ni nama zat dia. Nampak tak? Rabb ni nama sifat dia. Sebab di dalam Rabb ni terdapatnya penciptaan. Dia yang mencipta. Dia yang mengurus. Dia yang menganugerahkan. Dia yang mentadbir. Nampak tak? Melalui perkataan Rabb ni tadi. Okay? So Rabb lebih sesuai penggunaannya di sini. Okay. Ustaz nak tanya. Kenapa di sini inna a'taina? Na ni apa ni? Nahnu, betul? Nahnu kah? Kami. Kan, betul tak? Ini dipanggil nun ta'zim. Nun keagungan.
menunjukkan keagungan. Kenapa ayat kedua fasalli lana? Kenapa tak lana? Lirabbika. Betul tak? Sebab Faham Allah tak maksud Ustaz? Bila solat dia tak sebut lana sebab nanti nampak macam Tuhan tu banyak. Contoh kan kita kata okey kami memberi tuan sumbangan. Jadi nanti jangan lupa ya apa nama ingat jasa kami ni. Contoh macam tu kan. So dua-dua penggunaan damir apa Ustaz guna tadi? Kami. Pelik tak jadinya? Kami bagi sumbangan ni nanti janganlah lupa jasa saya. Macam mana tu? Mula-mula guna kami. Saya pula. Jadi pelik tak ayat tu? Tapi kat sini tak pelik. Ni selalu Ustaz tekankan ni. Setiap kali bila mana Allah menggunakan damir kami, fahamilah bahawa semua damir tu akan berkait dengan kata kerja. Dan menunjukkan keagungan. Kan dipanggil ta'zim tadi kan? Keagungan dan kehebatan. Okey. Tetapi apabila merujuk kepada pengabdian, merujuk kepada zat Tuhan, dia mesti akan gunakan kami. bukan tadi kami. Lawan kepada kami apa? Tunggal lah. Kami kan ramai. Dia akan gunakan singular balik. Rob ni singular lah ni. Mesti macam tu. Mesti macam tu. Dia takkan gunakan kalau dia gunakan kami kat sini macam Ajar Fazilah Ajar Zakiah kata tadilah, takkan Tuhan ramai pula. Nampak tak? Tak sesuai. Okey. Fasalli li rabbika wanhar dan berkorbanlah. Ni apa ni? Sembelih korban. Ayat 2 ni lagi penting ni untuk kita fahami. Siapa ingat apa pengajaran ayat 2 ni? Cuba kongsi. Siapa ingat pengajaran ayat 2? Ajar Ramizan ingat apa pengajaran ayat 2 ni? Kalau dia dapat kebaikan, buat taat dengan solat dan korban. Tapi apa istimewanya ayat ni hanya mengkhususkan 2 ibadah ni? Solat dan korban. Solat kerana Allah, korban dekat manusia. 2, betul. Dia nampak simbol tu kan? Habis tu ibadat-ibadat yang lain nak letak kat mana? Dia termasuk dekat Macam mana kita nak masukkan tu? Itu soalan dia. Yang tadi ni kita boleh masukkan melalui makna asal dia. Apa makna asal dia tadi? Banyak. Kalau dia letak jannah kat sini, boleh masuk makna dakwah kat sini? tak boleh. Boleh masuk makna syurga, makna umat kat sini? Tak boleh. Tak boleh. Nampak tak? Kalau aja Halimah kata boleh masuk ibadat-ibadat, kat mana kita nak masukkan ibadat-ibadat lain? Okey, solat mengucap sama kepada Mana Allah. kita masukkan lain? Dia ni rukun mana dia? Anas dengan Allah dengan manusia. Siapa? Cuba. Okey, ajar Halimah. Okey dah, dapat dah. Manusia. Tapi yang pertama tu cantik lah tu. Hubungan dengan Allah kita kena jaga. Hubungan dengan manusia kita kena jaga. Jaga 2 hubungan ni, alhamdulillah lah dapatlah kita mengekalkan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Okey? Tetapi di manakah nasib amalan-amalan yang lain? Kalau dalam korban tu Ustaz boleh ke? Dalam korban? Bukan sahaja kita korban sembelihan semata-mata, tapi banyak pengorbanan juga yang kita kena buat selain daripada itu. Betul. Untuk kita dekatkan diri dengan Allah, jadi hambanya yang betul-betul mentaatinya. Banyak pengorbanan yang kita kena buat juga. Puasa nak letak kat mana? Tak solat. Puasa tetap tak solat. Jadi kita tak nampak kan macam mana kita nak masukkan, betul? Betul. Ya. Jadi perkataan wanhar ni kan Ustaz kata tadi perkataan yang tak ada kat tempat lain. Perkataan wanhar ni ada tak kat tempat lain? Tak ada. Kat sini je ada ni. Okey. Wanhar ni dulu kita kena faham. Wanhar ni sebenarnya ialah apa dia? Teknik ataupun kaedah penyembelihan unta.
Ustaz cerita dah kan. Penyembelihan Ya, apa? ya. Unta. Penyembelihan unta. Unta sembelih dia bukan sembelih dia golok lidah pula leher dia macam tu. Cucuk Dia je. kena cucuk je. Dia kena cucuk. Tu dipanggil nahar. Nahar unta. Okey. Jadi kenapa perkataan sembelih unta yang dipilih dekat sini? Seolah-olah Allah nak mengisyaratkan kepada kita bahawa berkorbanlah dengan harta yang paling bernilai di sisi kamu. Berkorban dengan harta yang paling bernilai. Mana datang harta yang paling bernilai tu? Sebab ni sembelih unta ni. Unta ni paling mahal. Kalau di zaman Arab dulu ni, unta ni barang yang paling berharga sekali. Faham tak? Dia gunakan unta. Tetapi ada isyarat yang paling halus sekali untuk ayat 2 ni. Allah sengaja memilih dua ibadat ni sebagai lambang kepada hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia, dan di samping dia sedikit selitkan untuk kita faham bahawa dua ibadat ni mewakili kekerapan yang berlainan. Nampak tak? Apa dia? Mewakili kekerapan yang berlainan. Solat merupakan ibadat yang paling kerap kita amalkan setiap hari, dan juga korban unta merupakan amalan yang paling jarang kita lakukan. Berkala. Boleh jadi tak pernah lakukan pun. Justru kita kena faham ayat ni. Okey, kita nak faham ayat ni macam mana? Kita nak mengekalkan pemberian Allah yang begitu banyak ni dengan menjaga segala ibadah kita daripada sekerap-kerap ibadah kepada sejarang-jarang ibadah hanya kerananya. Nampak tak? Maka masuk tak ibadat-ibadat yang lain? Ya, sebab dah gabung kan. Kat situlah kita nampak kaitan dia. Macam mana ibadat puasa nak letak kat mana, zakat kita nak letak, haji nak letak kat mana. Kat situlah. Daripada amalan yang paling kerap, Allah letakkan simbolik solat ni sebagai amalan yang paling kerap. Sembelih unta ni sebagai amalan yang paling jarang. Jadi di antara kedua ni termasuklah semua amalan yang lain tu. Kan? Nampak tak? Jadi barulah kita nampak bahawa walaupun dua perkataan